ASB memang selamat dividen pun 400 hingga 500 tahun. Tapi duit tu terlalu mudah sangat nak dikeluarkan. Tekan je apps terus boleh transfer. Akhirnya tabungan untuk akhir tahun jadi backup untuk belanja. Jadi kalau tuan-puan ada duit lebihan di ASB, saya nak ajar tuan-puan macam mana alihkan sebahagiannya kepada bentuk emas untuk lebih selamat. Lagi satu, nilai emas ni ia bukan statik. Contohnya tahun 2020 50 gram emas baru sekitar RM11,000. Sekarang ni 2025 nilainya dah cecah lebih RM31,000. Maknanya kalau 5 tahun lepas kita alihkan sebahagian duit ASB kepada bentuk emas, hari ni nilainya dah berganda tanpa perlu fikir pasal dividen pun. Nak mula buat simpanan emas ni tak susah. Buka saja akaun emas Public Gold ni secara percuma dan terus boleh alihkan sebahagian simpanan ASB kepada bentuk emas. Boleh alihkan saja RM31,000 dahulu kepada 50 gram emas dan lihat sendiri kenaikan nilai emas kita. Jadi bukan soal ASB ni tak bagus, cuma bijak kita seimbangkan portfolio. Letakkan sebahagiannya kepada bentuk emas untuk lindungi nilai simpanan jangka masa panjang. Sebab emas ni kali inflasi, kalis bocor dan nilainya makin lama makin meningkat. Kalau nak saya bantu tuan-puan alihkan sebahagian duit ASB kepada 50 gram emas yang pertama, tuan-puan boleh terus klik link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.